apakah cara-cara untuk mencegah untuk kita terkena stroke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Rashid Abdul Rahman, bertugas di Hospital Pakar An-Nur. Di Malaysia ini, tinjauan mobiliti kebangsaan menunjukkan satu daripada dua penghidap darah tinggi tak tahu yang darah mereka tinggi. Satu daripada dua penghidap kolesterol tinggi tidak tahu yang mereka mempunyai kolesterol tinggi. Dan 2 daripada 5 atau 40% yang mengidap kencing manis tidak tahu yang mereka ada kencing manis. Ini amat menyedihkan. Kerana ini semua boleh kita tahu dengan kita membuat saringan tahunan dan kita bertemu dengan doktor yang boleh menyukat tekanan darah kita dan mengambil darah untuk tahu kadar gula dan juga kolesterol kita. Kalau kita telah ada darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi, mesti kita bertemu dengan doktor yang akan memberi nasihat bagaimana mengawal, dan insya-Allah kita harus mengikuti nasihat ini dan kita harus pastikan bahawa faktor risiko ini terkawal sama ada dengan obat-obatan ataupun gaya hidup sihat. Kalau kita merokok, insya-Allah kita harus berhenti merokok kerana ia adalah faktor risiko yang besar terhadap terkenanya stroke pada seorang itu. Mari kita amalkan cara hidup sihat kerana stroke, saya ulang sekali lagi, adalah pembunuh ketiga di Malaysia. Insya-Allah dapat dikawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.